Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Khatab, naklah engkau ingat di dalam hati engkau, ingat apa? Akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat. Nah, apa memberi nikmat? Kurnia panggil. Nah, telah memberi nikmat, telah kurnia, telah anugerah panggil juga. Bahasa kampung betul-betul juga beri itulah. Allah telah beri ia akan dikau dengan beberapa nikmat kurniaan yang besar-besar. Siapa kita tak kuasa nak nilai. Kan? Nikmat yang besar. Mana dia nikmat besar? Dan iaitu beberapa nikmat yang besar-besar Allah Ta'ala bagi ke engkau tu, segala anggota engkau. Segala anggota yang 7 saat ni termasuk situ. Lepas tu umum dia lagi. Segala anggota yang wajib atas engkau, hai mukhatab. Wajib apa tu? Wajib oleh memeliharanya. Kita dia oleh tu ni punya kata fa'il wajib. Ya wajib atas engkau, yajibu alaika, maknanya gitu, hifzuhu. Ya wajib atas engkau ataupun hifzuha, oleh peliharakannya, memeliharanya segala anggota dan mensyukurkannya. Washkuru li wala takfurun. Tuhan kata, dan kamu syukur bagi aku, jangan kamu kufur. Ini kufur nikmat. Baik, bapa tu wajib atas kita pelihara dan syukur tu fardu takdir. Oleh itu maka boleh kata tafriq tu. Tak kalau wajib atas kau memelihara dan mensyukurkannya, maka jika tiada memelihara engkau akan dia, akan segala anggota engkau tu, kalau kau tak pelihara dia, nascaya selagi jadi saksi semuanya, selagi jadi saksi oleh semuanya. Saksi apa? Saksi atas, yang atas melawankan kau, tu saksi atas. Kalau saksi bagi tu ya tolong. Selagi saksi semua tu, selagi menyaksi oleh semuanya, atas melawankan engkau. Anggota hak kita hari ni akan naik saksi lawan kita. Seperti mana? Tuhan cerita. Di mana saksi lawan? Pada hari kiamat. Ni nak berkecek ke balik saksi lawan, supaya kita beringat. Payah ada juga saksi bagi, ikut tolong. Kan? Sikit lagi, tangan, mensaksikan buat baik. Ada juga. Tengok balik lawan dulu. Seperti firman Allah Ta'ala. Ayat ni selalu kita ingat ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ingat sangat ayat ni. Dalam surah apa? Yasin, ayat yang ke-65. Tengok terjemahan dulu. Artinya pada hari kiamat. Iktikad kita iktikad kata ada hari kiamat, bukan? Kita iktikad ada dalam rukun iman tu. Rukun iman yang kelima, beriman dengan al-yaumil akhir. Kita orang mukmin percaya dengan ada hari akhir. Hari akhir panggil, hari kiamat panggil, dan beratus-ratus nama hari kiamat, nama dia saja. Siapa beratus-ratus nama dia tu? Pada hari kiamat mencap oleh Allah. Ini mencap oleh kami. Kalau jumlah tu asal apanya? Nakhtimu, mencap oleh kami. Pamurak kami siapa? Allah Ta'ala. Dia guna li ta'zim.
Karena biasa lurah bila kata kami ni asal laginya raw. Siapa panggil raw? Kita, kami. Sekuat-kuat berapa orang? Sekuat-kuat 2. Lepas tu hingga ke atas. Pas kali tu Tuhan berapa itu dak pegang? Jasa pakai nakhtimu kami. Tu. Lama nak pergi Tuhan berapa? Qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Kita pergi i'tikad Tuhan Maha Esa. Tiba-tiba Allah Taala kata pada hari kiamat esok mencap oleh kami. Sekali-kali 2. Mana Tuhan 2 lah. Asa gana kami. Kalau kata al-yauma akhtimu tak ada mesti lah. Pada hari kiamat aku mencapkan. Aku no Tuhan. Nak jawab ke mana? Tu dalam kaedah dia kata dia panggil bila bercakap dengan nahnu terjemahnya kami. Dia pengantaran dia tu 2. Satunya kami dengan mana mutakallim ma'al ghair orang ngaji kaedah. Ataupun mutakallim wa ma'ahu ghairuh dia panggil. Hak tu makna sekali kedua tu. Nah, kami sekali kedua. Lepas tu naiklah berjuta-juta milion pasal kami belaka. Tapi kalau murak seorang aku, amma, saya, tu seorang tu dah. Tiba-tiba ada satu lagi ulama jawab kata ataupun mutakallim mu'azzimin nafsah dia panggil. Tuan yang bercakap tu satu saja, tapi dia guna nak membesarkan diri dia tu, dia guna kami. Maka ni tangguh tahap tu, dia panggil mutakallim mu'azzim nafsah. Jangan ambil ayat ni wak dalil kata Tuhan 2. Tu tolong jawab, ulama tolong bagi kaedah kita. Tu dia. Tu muraknya kami. Dia panggil mutakallim mu'azzim nafsah. Tuhan bolehlah dia buat membesar ke diri dia. Moga dia Tuhan. Lalu dia guna al-yawma nakhtimu. Dia tak kata al-yawma akhtimu. Pada hari itu, hari kiamat tu, mencap oleh kami. Tapi terjemahan dia tak ada kami. Dia cuma mencap oleh Allah. Kita nak jadi ilmu, nakhtimu mencap oleh kami. Pemurak kami sini Allah. Kali itu Tuhan Maha Esa. Ada satu lagi tak ada. Pas kami macam mana kami? Kami mana mutakallim mu'azzim nafsah dengan dikaedah. Sebab tu kita selit dalam sarah ni, pada hari kiamat mencap oleh kami, yakni Allah Taala. Tu dalam sarah lagi dah. Atas segala mulut mereka itu ala afwahihim, atas segala mulut mereka itu. Mulut siapa? Mulut orang-orang. Nak ki mulut sini makna lidah. Yang orang panggil itlaq mahal. Muraknya barang yang ada di dalam. Ni mulut. Muraknya barang yang di dalam mulut. Apa? Lidah. Ada satu majak. Maknanya kami mencapkan atas segala mulut, atas segala lidah mereka itu lidah orang-orang kafir. Kami akan mencapkan. Cap teri lah kita panggil. Artinya, ni mu'alif tak nak raya apa kerana kita kata cap, mencap tak apa dia. Khatam dah. Artinya, yakni arti mencap atas mulut tu makna menegah ia. Allah Ta'ala menegah akan dia, akan mulutnya, akan lidah. Biasa kita tak bercakap dengan lidah. Akhirat esok Allah menegahkan dia akan lidah daripada bercakap. Tuan tak ada kelu, tak ada bisu, tapi menegah daripada bercakap. Dia bohong. Tak mengaku, dak. Pasal perangai atas dunia tak ada lagi, terlepas dulu. Kata siapa tak tahu tu. Yakni menegah oleh Allah Ta'ala akan dia, akan segala mulut tu menegah daripada bercakap. Tak boleh nak cakap. Ini luar biasa lah ni.
Lepas tu bila mulut tak boleh bercakap, apa pun nak bersa'ah jawab? Dan berkata-kata, yakni bercakap akan Allah Ta'ala. Wa tukallimuna, kalau jumlah turut asal tadi, dan bercakap berkata-kata akan kami. Nah, jumlah itu dulu. Nah, wa tukallimuna, dan berkata-kata yakni bercakap akan kami. Siapa kami? Allah lah. Oleh cuba segala tangan mereka itu. Tengok, tak ada ni ada ke tangan berkecek? Tak ada ni tak cakap. Walaupun dia kena sakit tangan, luka, berdarah merah pun tak pernah berada pun. Berada tak tangan moy? Kena pisah. Mulut tak ada apa, mulut tangan ada tak? Kalau ada tengok takak video demo hari ni. Tangan pelat ni. Tak biasa tak ada ni. Tapi akhirat esok tangan ni bercakap. Ambil kata anggota ni lawa. Kalau kita curi tak ada ni tak ngaku dok wak lagu ana pun dok. Akhirat esok pun cak mulut ni memang tak boleh cakap. Wi tangan dia. Ambil dah. Tangan ngaku sendiri nak ana ni. Allah, tak ada ni tak ada. Ni kita orang mukmin percaya. Cuba royak ke bukan mukmin. Mana boleh tangan cakap. Biar tak boleh kecek dengan orang yang bukan ahli. Kita orang mukmin tak apalah. Tu pun berasa pelat lagi kita orang mukmin dah tu. Tangan berkecek. Berasa pelat. Tapi pelat pun benar. Ini Tuhan royak sendiri. Bagi bohong kupu. Kan? Berkata akan kami, akan Allah, oleh segala tangan mereka itu. Tu kata lawa tu. Lepas tu, wa tashhadu arjuluhum, dan mensaksi, naik saksi pula dah, oleh segala kaki mereka itu. Suk terik. Tangan kata dia ambil, tangan kata dia buat tangan. Kaki kata ya sokong muka ya lakah gi. Jadi mulut dah nak kata apa dah. Kawan anggota pakat duk bercakap. Tu dia di akhirat. Baik. Naik saksi apa tu? Naik saksi bima dengan barang. Murak barang tu apa? Yang ni dengan segala kerjaan. Bima kanu yaksibun, dengan barang yakni segala kerjaan yang ada ni telah ada mereka itu usaha dan mengerja akan dia. Akan barang kerjaan tu di dalam dunia ini dulu. Hak kita duk kerja di sini, dia akan tu habis. Tu kalau ibarat macam kamera. Cara panggil apa? Wong conpit. Kan? Kau mau tengok mau kaya wong conpit dah belaka. Sampai itu pagar. Kalau orang masuk agak apa, dia buka pak tengok. Jas sekian, minit sekian, dia tu masuk tengok cerak. Okay? Orang pun lagi curi tak berani, tahu-tahu rumah ada orang compit dah. Ada orang curi lagi hantar kelik dah. Masih curi tak saya tengok. Orang compit ada. Pergi hantar kelik. Nampak juga pergi hantar kelik. Nampak juga. Ini tak dunia kan, dia buat orang compit nak tengok. Dia nak kata tak boleh, dia cerak orang lain. Pahak akhirat. Tangan kaki kita sendiri dah jadi menyaksi. Sabit kalau kita buat baik, tak payah nak tunjuk ke orang lah. Tak kena keduk ria lah. Saksi sendiri dengan kita sendiri dah. Allah betul orang kafir tempat dia terkejut tu. Satu dia tak percaya akhirat lagi dah. Bila siapa masa hidup balik terkejut sungguh anggota nyaksi habis ni. Ni Tuhan cerita al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu arti dia saat ni tu. Sebab tu lah klik pada umbi tadi, ya wajib atas kita sebagai tua punya anggota ni wajib oleh memelihara dan menjaganya. Belagu mana cara memelihara dan jaga? Lagi ke datang lah. Dia huraikan datang. Saksi apa dia, kalau tidak nanti dia akan melawan anggota tu, jadi mensaksi atasnya, atas melawankan. Dalil ini dia ayat. Kemudian kata muallif pula, maka tiap-tiap anggota, bukan hanya lidah, maka tiap-tiap anggota itu
bertutur, yakni bercakap ia dengan kejahatan. Kejahatan mana? Kejahatan yang keluar, yakni yang berlaku ia daripada tiap-tiap anggota. Hak berlaku kot kaki, kaki mengaku. Hak berlaku kot tangan, tangan mengaku. Hak berlaku kot telinga, telinga mengaku. Sabit tak ada jalan lain, kita orang Islam dengar membanyakkan astagfirullah. Banyakkan minta ampun dalam sehari-hari. Sebab Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam, istighfar kamu, kerana bahasa aku dalam setiap hari aku istighfar sampai 70 kali, ada riwayat sampai 100 kali. Walah dia orang baik, dia pilih Allah Taala, dia tidak dijanji ambil salah kan, tapi dia istighfar juga. Itu dia. Sebab tengok orang besar yang menghadap agung, kalau mana masuk pak gak, ampun Tuanku. Masuk gini tangan, ampun Tuanku. Walau tak ada kejap apa lagi dah, minta ampun dah. Dia panggil apa ni? Minta ampun kebesaran dia panggil. Bukan nanti salah berdosa. Dia panggil minta ampun kerana kebesaran kita menghadap orang besar, kita orang rendah pangkat, lalu ampun Tuanku. Semua patik harap dia ampun. Tengok tak? Tu orang panggil minta ampun tu. Bukan minta ampun nanti kesalahan. Ada pun kita orang awal minta ampun kerana kita salah banyak. Ada pun orang nabi-nabi yang maksum tapi minta ampun juga. Minta ampun kerana kebesaran dia panggil. Itulah kita hidupkan istighfar. Pada kuaduk dia astagfirullah. Ada doa kifarah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang juga tu. Ghufranak. Boleh juga. Dia ghufranak. Wa qalu tasbih la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada sebelum tu lagi. Apa dia? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Hadu ghufranak. Tuhan puji sangat kita dengan minta kelima ghufranak. Salah mana? Dengan mana? Allahumma ghfirli. Ya Allah apalah. Ya Allah apalah. Lepas tu ganti ghufranak. Mana? Ya Allah, ighfirli ghufranan. Apalah sungguh-sungguh. Ampunlah sungguh-sungguh. Ada gitu kita. Sebab banyak sangat berlaku ke anggota kita ni. Itulah baik. Itu katanya, lepas pada tu, maka tiap-tiap anggota, bukan hanya lidah, kaki, tangan saja. Tiap-tiap anggota bertutur dan bercakap ia dengan kejahatan yang keluar dan berlaku ia daripada tiap-tiap anggota. Dalilnya antara lain telah firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Ayat dalam surah Fussilat. Ayat 22. Artinya, dan tiada ada kamu dulu, yakni di dalam dunia. Tidak ada kamu dalam dunia dulu bersembunyi. Mu nak susuk, pasal kampung kita panggil susuk. Tidak ada kamu bersembunyi pada ketika mengerja kamu akan kejahatan. Nak mensembunyi daripada mensaksikan atas melawankan kamu tu oleh segala telinga kamu. Nak susuk tak boleh. Moga kita telinga dak sekalian kita sama. Oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu, wala juludukum, dan segala kulit kamu. Yang la tu zaidah nak taukid makna nafi. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala, nampak dikata wala tastatiruna an yashhada alaikum absarukum.
Mu nak susuk daripada mata kamu tak boleh. Dan mu nak susuk daripada kulit kamu tak boleh. Ke seluruh tubuh kita ni. Sekali lagi kulit pun akan kecek juga. Kulit sendiri ni. Nah kulit pun akan menyaksi juga. Habis itu tak ada jalan lain dah. Kita jalannya istighfar. Banyakkan istighfar. Banyakkan minta maaf sesama kita. Tu ya jalan. Nah. Harap kata nak hidup. Nak susuk. Hei tak boleh sama sekali. Ini beberapa ayat Allah Ta'ala menyatakan. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Yang ini saksi segala apa? Saksi tersebut daripada segala anggota, mata, telinga, segala kulit tu. Malaikat ya nak boleh. Malaikat dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali, semua sekali. Jasa semua sekali. Tapi jadi sama sekali tak kejap. Nah, kalau tulis sin minyak alif semua sekali. Biasanya semua sekali bil kulliyah, semua sekali. Tapi jadi logat Melayu tu sama sekali. Tak ada? Sama sekali. Tu dia. Semua sekali tak boleh kita nak lepas. Mungkin anggota kita duduk dengan kita nak lepas ke mana? Ini apa yang kata kita nak lepas daripada diri tak lepas. Sampai tu Tuhan cerita Nabi Yusuf, perkataan Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Kan? Kita panggil juh wa ma ubarri'u. Dia mengaji gitu kan panggil ada juh pun ada juh wa ma ubarri'u. Apa tu? Wa ma ubarri'u tu. Tak kali kepala juzuk panggil juh wa ma ubarri'u. Tu ada hikayat perkataan Nabi Yusuf. Kata setengah hikayat perkataan Zulaikha. Kalau nak buat jahat dengan Yusuf tu. Nak melakukan kemahuan nafsu dengan Yusuf. Ke Yusuf lari tu. Tapi sebelum pada nak lari pun dia mari juga cinta Yusuf tu. Ni tabiat dia panggil, tabiat manusia. Tapi dia lari. Dia lari. Lepas pada itulah Yusuf kata wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku boleh melepaskan nafsu aku. Diri aku nak lari lepas lari ke mana? Enggak ada dalam dada. Nafsu ya duduk mana? Duduk dalam dada kita. Lepas kita nak lari ke mana nak lepas dari diri kita? Dengan diri orang lain tak lari lepas kan? Serabut cabut mengugi. Kita mengugi boleh kita tinggal orang lain, tapi dengan nafsu kita pergi ke mana je sekali yang kita sama. Tu Yusuf kata wa ma ubarri'u nafsi. Tak boleh aku nak melepaskan apa akan diri aku. Sebab innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya jenis nafsu. Tu ulama tanggung situ adalah jenis. Supaya kata apa? Supaya Yusuf ni orang Nabi kan? Maka pilihan Allah Ta'ala bukan? Allah Ta'ala jaga daripada jatuh dalam kesalahan. Daripada kecil lagi. Lepas tu yang Yusuf kata sesungguhnya nafsu la ammah. Ulama kata jenis. Sesungguhnya jenis nafsu pesen, nafsunya pesen tu. Kapak kita kecek bat tu. Dah. Pesen nafsu dia lagu tu ni. Nafsu pesen dia bat tu. Bat bahasa suruh kok jahat tu. Tu jenis. Adapun nafsu Yusuf dia bagus. Dah. Illa Yusuf kata malaikat orang selamat. Ma rahima rabbi. Malaikat barang kata setengah mereka yang kasih saya oleh Allah Ta'ala jaga tak jatuh dalam maksiat. Sepuk tapi dia lepas. Sepuk nak jatuh dalam maksiat, lepas. Saya jaga. Tengok, apa contoh Yusuf kata? Ada koci selak habis tapi itu tak ada siapa dia dah. Dia dengan Yusuf je. Lepas tu dia berbogel. Tak ada apa dah lah kira dah. Kalau Tuhan tak jaga kak. Tapi Allah Ta'ala jaga Yusuf alamma apa dia ra'a burhanan rabbi. Kata setengahnya Tuhan nampak apanya gambar rupa ayah dia. Yakub. Nampak ayah dia mari. Wala ayah dia mati dah. Astagfirullah. Bukan mati. Ayah dia duduk di Kanaan dah di Syam. Dia duduk di Mesir ni, hak jadi di Mesir ni, jauh beratlah. Jadi ayah dia mari. Nampak ayah dia mari. Gak kalau kita kira pada hukum adat. Apa hukum? Kalau hukum adat. Ayah duduk di Syam, mari di sini.
mustahil kan? Pada adat, tapi pada akal harus Allah Maha Kuasa. Ni apa ni? Apa yang kata justru tak ada jadi nabi lagi ketika tu apa irhas. Kalau luar biasa. Kata setengah malaikat tepuk belakang dia. Bila mari naik perasaan tu, malaikat tepuk belakang dia. Habis sawah. Bangun lagi lah. Tengok apa ini orang tu hai jaga. Itulah orang baik Tuhan jaga pilih Allah Taala. Cuba Tuhan tak jaga, sudah jatuhlah. Itu mana illa ma rahimah rabbi. Inilah mana antara lain segala anggota Allah Taala pasal di kita semua ni ada manfaat banyak tak habis kita nak hinggakan. Tapi kalau kita tak kena guna, na'udzubillah min zalik, kau anggota ni lah ada jatuh maksiat. Kan? Itu. Walau bagaimanapun ayat ni menyebutkan tak boleh nak susu. Mu tak boleh nak susu. Kerana mata kamu sendiri guna melihat dengan dia. Telinga kamu sendiri kamu guna dengar dengan dia. Kulit-kulit kamu sendiri duk mu apa dia tu duk melindungkan kamu. Allah. Habis. Oleh itu tak ada cara lain tak dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut malaikat dengan meninggalkan segala kejahatan tu semua sekali. Sebab kerana bahawasanya apanya segala saksi yang tersebut tu. Macam situ. Kerana bahawasanya sekalian saksi yang tersebut tu mata, telinga, kulit semua tu tiada bercerai semuanya, tidak asing semuanya daripada manusia. Kan? Kulit kita dengan kita. Tu dia. Semuanya tiada bercerai, tiada asing semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Tak ada sekali dengan kita semua. Dan tiap-tiap tempat. Kita duduk di mana? Masa mana, ketika mana sekali dengan kita, tempat di mana sekali dengan kita. Tambah sikit lagi. Dan juga tiada bercerai pada tiap-tiap kelakuan. Itu tambah sikit lagi. Mana tiap kelakuan? Ni kelakuan kita duduk ni. Ni kelakuan duduk. Berdiri, berbaring, tidur, supaya setiap masa, setiap tempat, setiap kelakuan, tikah laku. Tak lepas. Itu maknanya daripada berdiri, duduk, tidur semua tu. Kemudian lepas pada tu muallif kita akan menyebutlah 7 anggota akan hurai satu persatu. Lalu katanya selagi menyebut oleh hamba itulah. Bahasa orang Kelantan banyak dia guna cakap hamba. Hamba daripada hamba ni lah. Satu lurah yang lembut. Hamba. Mari daripada anak lah. Selagi menyebut oleh hamba akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut itu. Mana tiap-tiap satu tu dia akan buat satu tajuk dia. 7 pasal. Lalu katanya kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota ia 7.